Hello, Amali minggu 4. Saya Umi Umairah. Mesti kawan-kawan tertanya, apa itu jalinan? Jalinan merupakan rupa permukaan sesuatu objek yang boleh dilihat atau dirasa. Mari kita lihat contoh jalinan. Yang pertama, jalinan kasar, iaitu permukaan keras dan tidak rata. Sebagai contoh, tekstil pada pohon pokok. Kemudian, jalinan licin, iaitu permukaan rata, mudah meluncur bila disentuh, seperti cermin. Jalinan berkilat, memantulkan cahaya dan nampak bersinar seperti sudu. Jalinan berbulu, permukaan lembut dan ada serabut halus seperti tuala. Jalinan berurat, ada garisan urat semula jadi yang jelas seperti daun. Kemudian jalinan berlubang mempunyai rongga kecil atau lubang seperti span basuh pinggan. Seterusnya, jalinan bersisik seperti sisik ikan. Seterusnya, jalinan berkedut iaitu permukaan berkedut seperti kertas tisu. Jalinan berbutir, permukaan berpasir seperti gula pasir. Seterusnya, jalinan bergerigi seperti penutup botol minuman. Bakal rotan ini pula mempunyai jalinan beranyam iaitu corak silang. Kain ini pula mempunyai jalinan berjalur iaitu corak garisan panjang yang berulang. Seterusnya, jalinan bercorak timbul seperti duit shilling. Jalan tar lama ini pula menunjukkan jalinan retak. Jalinan berbintik juga terdapat pada permukaan buah oren. Jalinan lembut pula mudah ditekan dan selesa disentuh seperti bantal. Ini pula jalinan kesat seperti kertas pasir. Tidak dilupakan juga jalinan bersirat seperti tali guni. Plastik pula mempunyai jalinan berkilat yang licin. Dan akhir sekali jalinan berombak iaitu permukaan air pada ombak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.